konten tanpa skrip. Ada seorang pendakwah dekat barat, nama dia Ali Dakwah ataupun Korra. Bukan The Legend of Korra macam yang Avatar tu, bukan. Okay. Mereka adalah pendakwah yang bercakap dalam bahasa Inggeris, yang melakukan, salah seorangnya adalah street dakwah, dan salah seorang lagi adalah dia berdebat secara atas talian, secara online. Dan juga ada yang Korra ni, dia berdebat dengan 5 orang daripada agama lain tentang sesuatu topik lah. So, point dia dekat sini adalah kita sebagai orang Islam, kita kena cemburu dengan apa yang diorang buat. Sebab apa yang diorang buat adalah salah satu tugas para Nabi, dan juga salah satu tanggungjawab sebagai seorang Muslim untuk menyebarkan kebenaran kepada orang ramai. Dia ibarat macam ni lah. Kalau kita tahu yang seseorang tu akan ditimpa kemalangan, kita sebagai orang yang tahu ni, apa kita akan buat? Secara rasionalnya, kita akan nak selamatkan orang tu, kan? Macam tu lah juga dengan agama Islam kita. Kita sebagai orang yang beriman, kita tahu yang Tuhan yang hanya layak untuk disembah hanyalah satu saja, iaitu Allah. Dan kita sebagai orang yang tahu, sesiapa saja yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, Al-Quran dan lain-lain lagi, mereka akan tersesat, dan kesesatan mereka akan menyebabkan tingkah laku yang salah, cara berfikir yang salah. Jadi kita sebagai orang yang tahu, kita kena bagi tahu diorang, kita kena selamatkan diorang daripada kesesatan, kemalangan, kebinasaan. Dan antara orang yang melakukan keselamatan, yang menyelamatkan tu adalah para pendakwah, seperti Korra dan Ali Dakwah yang saya cakapkan tadi. Tapi kita pun kena buat benda yang sama. Tapi kita orang tak pandai macam diorang lah. Tak semestinya. Kita tak perlu pun pandai berdebat macam diorang. Kita